sekolah SK Tatau. Piala-piala yang SK Tatau dapat pas nih. Banyak piala nih. Lihat guru 2. Secara umumnya kita tengok sekilas. Jadi ini piala yang dapat dari 2008 hingga 2011. Ini piala yang dapat kejayaan SK Tatau 2008 hingga 2011. Ini pula piala yang dapat dari tahun 2012 hingga 2014. Kejayaan SK Tatau, macam-macam kejayaan. Ini pula piala yang SK Tatau dapat dari tahun 2015 hingga 2017. Setiap tahun berarti SK Tatau tidak hilang dari piala, memang sering dapat piala, macam-macam acara dapat. Ini pula piala yang dapat dari tahun 2018 hingga 2021. Jadi kejayaan SK Tatau makin tahun makin meningkat. Banyak macam-macam piala yang dapat. Kita pun tengok sendiri kejayaan. Ini piala tahun 2022. Ini piala dari tahun 2023 hingga 2024. Jadi tahun ini piala belum disimpan lagi. Kejayaan 2025 pun ada, cuma dia belum dipamerkan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Cikgu Nazri bin Awang selaku Ketua Panitia Pendidikan Moral ingin memohon jasa baik pihak tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa penjaga untuk memberi sumbangan pasu berbunga untuk kami letakkan di laluan, sepanjang laluan ini di kiri kanan tiang untuk kita menceriakan kawasan laluan masuk Sekolah Kebangsaan Tatau. Hasrat kami Panitia Pendidikan Moral memohon jasa baik pihak tuan-tuan, ibu bapa, kami ingin sebanyak 38 buah pasu bunga untuk kita letakkan di sepanjang laluan ini untuk kita ceriakan kawasan ini. Sebanyak 38 sahaja, bukannya 3,800, 38 buah pasu yang berbunga untuk kita ceriakan kawasan ini. Saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekiranya dapat membantu pihak sekolah, membantu pihak kami untuk menceriakan kawasan ini. Tuan-tuan yang mempunyai pasu bunga yang nak menyumbang, boleh terus menghantar dan meletakkan terus pasu-pasu bunga itu seperti ini di tiang-tiang yang masih kosong, dan kita buka ruangan ini selama 2 minggu.
ya. Seperti mana dalam surat yang akan kami terbitkan dalam PIDK ini, dan saya mohon dan sebaik sekali lagi untuk tuan-tuan puan-puan memberi kerjasama kepada kami. Tolonglah kami. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, selamat pagi diucapkan kepada semua. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kepada semua yang banyak membantu program saya, program sekolah, menceriakan kawasan sekolah, menceriakan kawasan laluan penelitian pendidikan moral, sehinggakan fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Bermula bulan Julai dahulu dan sehinggalah sekarang. Maka selesailah sudah harapan dan impian pihak kami untuk merealisasikan jalan kaki ataupun jalan berbumbung penelitian pendidikan moral sekolah kebangsaan Tatau untuk menceriakan laluan ini. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh lihat di belakang saya, walaupun ada bunga-bunga yang segar, yang cantik, dan lorongan ini telah pun dicat, ya, dicat cantik, dimurnikan berkat kerjasama ibu-ibu, bapa-bapa penjaga yang memberi sumbangan bunga, memberi sumbangan cat, memberi sumbangan wang tunai, dan kepada guru-guru yang membantu dari segi tenaga dalam menyiapkan, mengecat dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita tinggal lagi satu fasa. Fasa yang terakhir, saya hanya memerlukan satu saja tin cat lagi yang menilai RM150. Siapakah di kalangan ibu-ibu, bapa-bapa yang sudi memberi sponsor kepada pihak saya, pihak kami, dalam kami nak menyiapkan satu saja lagi projek, tinggal satu lagi, ya, maka bantulah saya, bantulah kami. Itulah harapan saya, harapan untuk menceriakan sekolah kebangsaan Tatau. Sekian, terima kasih. Bye-bye.